undang alu tibo. Wah, alu tibo lah jam bara hari tu ah. Dah ada kamar-kamar lah di kitchen tadi jam 2 balik jawab dah zuhur. Di kamar lah. Ayo, dah. Oi, dah melintang si keluar. Apa lah, aku dah melintang apa lah. Yo, dah tak ada bara-bara tibo lah jam. Kau lepas ni kau nombor kau, lepas ni dulu kerja kau gua. Satu dua kau pemuda. Kau lelaki pakai tong kau je. Ada pakai aturan. Apa jadi? Siapa lelaki le dah. Yo cuba lah bayar kau. Tahu dah mamanya. Dah kau dah kita kau udah ada siapa bantunya dah. Dah cari mau kecil kau dah mah. Kau lah kau tak acu deh. Akhirnya ibu kata kau. Akan dia udah satu deh. Penyakit kau jamu banyak sudah. Cari kau bayar you jamu tu. Janu laki ambo. Janu rumahnya. Janu apa mandenya. Di sini rumahnya. Akhirnya dah. Kini dah sudah selesai kau boleh mau. Akhirnya dah sibuknya dengan kau dah. Kan jadi malu di negari dia laki kau tu dia. Dah, kalau lagi di kondisian dah orang lagi ni kecian, tetangga lakang untuk rumah lagi ni kecian, Pak Kadi lagi ni telefon tu tadi juga. Yo kan kalau mak dia kau sana mau itu mak. Mungkin Pak Kadi main telefon nanti kau. Pasal dah keturunnya dah. Tu kan kalau mak dia kurang dia tu mak. Kata tu kalau dia kami tu. Lele kau. Itu kau orang Minang. Kalau orang Minang tu kau lelaki pakai proses. Ini kau tu. Pakai marisik. Patiban tando. Mendapati janji. Mencari hari balik. Kau mencari hari balik. Menghitung hari. Anda tahu kakak kau dah muruk kau dah. Hilo kau mencari hari kau balik tu. Alah tak ikut dia untuk buat kau kecil kamu buat. Itulah nak udah tanya. Aden mencari hari juga Aden tu di kaki lawi juga sambil masuk siram tang dah mah. Mencari hari kau itu pilawi baju dia tu kalau baju kau tu yo. Ada mana kau pakai. Ada bangku mana kau tua. Mangko tak ikut kerja kau. Jadi kat jadi kau nak buat berangi di kampung kau mah. Betul kau berdua dia yo. Kalau mak dia kau je. Dah kau satu keluarga kau dah. Terutama kakak kau kau. Saya dari tadi lah yo. Lagi kita juga kaki lawi tu orang. Selamat ya. Lima lah pajak kau baralik kau. Undangannya di kafe Anwar Sumpadang. Dia kirim petang Anwar Sumpadang. Wah, iyo mah. Oh, iyo mah. Larami orang ah. Ha, Yeni. Kau baralik. Tapi kau tagak seorang. Ya, ada penasaran malah si Yeni untuk sia orang. Kira malah kau. Galak kau. Tapi yo galak deh. Kau mau undang dan si kuah. Yeni dengan Buyang Pingpong. Ya Buyang Pingpong kok. Orang kalau diundang hari besar, hari bahagia kok, badua mengamek-ngamek anak daru Jumara Pulai kan. Jadi ternyata kini Yeni duduk seorang. Yeni ini seorang. Langkah banamo si ganjololai. Dia ba esik tapi bodoh. Alasan hati Yeni menunggu Marapulai. Tapi Marapulainya manyo Yeni. Si Buyang Pimpong yang dalam ikoko manyo Yeni. Pimpong juga cik Mimi lah. Kau terang menunggunya deh Mimi kuah. Ada nampak dua tadi ni? Alah jam ampe harinya. Alah jam ampe. Alun juo tiba boleh. Alah menikah kau. Berhenti lu bijak. Ada nampak anak rami-rami di luar. Tahu dah ada tu guys. Nampak luar tadi. Tak ada dia nampak. Si Buyang Pimpong, saya nak tentu mana Buyang Pimpong aku. Dia penasaran kau buat Yeni dengan Buyang Pimpong. Jadi dia penasaran siapa Buyang Pimpong tu. Mimi, Buyang Pimpong tu galanya Mimi. Namanya siapa? Namanya? Tak saya tahu lah. Pokoknya Buyang Pimpong tu galanya. Sembarang saya kau membuat galau orang di situ. Di situ tu, tak ada galau orang di Minangkabau kau Buyang Pimpong tu. Saya tahu kau. Buyang Pimpong tu gala anak-anak tu. Kalau nangkap lelaki kau galau orang tahu kau. Sultan, Malin, Rajo diameh guys, Malin Marajo guys. Buyang Pimpong kau masuk di WA, mau undang lewat WA. Pikiran kau tu tak do. Kau tu mudah kau do Allah kau mudah. Abe kau dapat laki mudah lah kau. Mudah lah
selesai ya, Mak. Kau ini ada salah ini enggak nih. Sebagai kawan kau, harusnya kau prihatin kau. Dari tadi dia menunggu calon dan deh kau. Dia kecek kau. Harusnya kau sebagai kawan Den menolong. Apa yang harus kau lakukan sebagai kawan kau? Kau enggak muncang bijak. Oke, kecek kau. Le tahu kau ada di Minang ko. Kalau awak kabar alik, awak pai namanya kalau si pokok mau cok, magia tahu, tolong aben alek den yo Mimi. Ada kabar laki je sanu Mimi ya. Hari tu membuat hari Mimi ya. Iko indak. Kau mau undang le WA, datang yo, aden menikah hari itu, jo buyang pimpang. Aku datang. Soalnya kalau mengisian kau lai, hah? Aku datang kau ke rumah Den. Harus Datang ke datang rumah kau kan Den. bisa je WA deh kau. Kau tuh senang bapak sulit duit dan kau iri ya Den nak. Aden kau curiga Den yo kau mah. Lain tak kau nama nyuruh anak. Saya tahu kau yang pimpong tuh. Nak dosa nak kau tak. Nak dorok apa ya kau tuh. Dan curiga je kau mami. Ah, cek kau. Buyang pimpong turun sana Den. Oi anak kakak kau nang gadang tu tak ada yang pimpong nang gadang deh kau tuh. Oh, dun sana Den yang daman tu. Calon laki kau. Kau tu yo sabana yo engak. Kalau daman kau dari awal kau mengecek kaden, bahasa itu ke laki kau. Udah Den tu inyo yo kakak Den. Iyo dun sana sepupu Den. Tapi inyo karajonyo marantau jauh. Indak tentu jodun sana, indak pernah ke rumah orang gaek do. Inyo singgah sabanta kadang pe mencibuat semua itu nyona. Nak tentu parangai na menciko tiri tu mah. Pangai tu nak apa-apa. Seharusnya kau ngecek kadang bisa dan managan. Tuan den tu onde yeni. Kalau seandainya iyo daman tu ka jadi laki kau, kok iyo ka kebalaki jinyo. Saya tahu tak. Kau sudah jadi ini maka boleh. Kau sendiri kau. Kau iri jadi nak. Kau fitnah lo guys. Jadi lo bini pertama. Jadi kau kadang kedua kecil deh kau. Oi, Kau iri damai kadang kau. nak. Kau tu harus bersyukur dan kecian. Bersyukur kau tidak jadi menikah nyo. Kalau sempat kau menikah nyo, malalang buana kau mencari nyo. Mana aman, mana yang bimpong ni kau tu. Ini bangga deh kau mah. Kini tidak perlu cari tampang do. Wah, kau nak perlu alet tahu kau. Nyo tidak kau pipi do. Minta pipi do, minta pipi do. Oh, iyo kau fitnah mami. Inyo sedang pai makan cucuran kitang sejoto deh kau. Baju sancak deh kau. Kau kini mencaliak dari penampilan saya. Gaya keren. Biar tekor, asar kesohor. Tahu lah dan sana dan kete. Tahu lah dan iri lu. Kau jadi bini yang kedua balik. Kau jadi bini ketiga balik. Kau tunggu lagi sampai matahari tabanam. Aden bangga. Kalau iyo buyang pimpong laki kau, tidak kabar laki kau semua hidup tu. Iyo janji manis. Janji. Bisa berhenti muncul kau bini nak berhenti kalah. Iyo waktu itu sini tadi. Ini lah bedo kau mah. Lima tampil lah dan sewa. Bang. Aja tu lah nama buat kecek tu yo. Tapi ragu je den mah. Niko iyo nya di halak ka de niko. Puyo nak kabur elai. Bola, aku nak kabur elai. Badah, baru tiga udah mah. Udah lah ada mencari kena kinin. Yang pimpong tu dah bersebut udah tu. Dak ada nyudu marang gaeknya tu. Apa dah? Le sama nak udah cari. Iyo lah sama dah cari ku dah perlu dah ada mencari ya. Dak ada bersebutnya tu. Kini betul saya lai. Tanggung saya malu lai. Si tampan mana? Kepada siapa saya harus mengucapkan selamat ini? Kepada Malintang atau kepada? Kalau kamu ucapkan selamat, tu kan nak daruh. Malintang pun nak daruh mana pulai tu. Suruh coba kakak nak daruh teman. Nak daruh. Je Sudah selesai nikahnya. Itu dah di masalah. Pak Kadi tak tiba. Mana pulai tak tiba. Tapi undangan tiba. Sekali itu dalam sejarah Malintang, bahwasanya orang merencana untuk membeli alih Kadi tidak tiba orang mulai menghilang. Sekali itu dalam sejarah. Malintang tak berfikir merancang elok-elok sebelum alih terubik. Baal caranya, bapak bisa bantu ikut kau. Baal Malintang kau. Letak dengar kau dia.
Dia udah perangai kau. Udah kau sasarannya. Tentunya melintang. Siap melintang kan. Itu. Udah, mamak dinyo. Masuk adik seorang memperalihan. Kau nak ngecek-ngecek dah. Kau jadi. Dia tampan-tampan kau tu mengatain buah. Tuh, bak aja deh. Kasihan dia mengucap selamat kau. Loh, mana tampan? Itu nyu menyawet seorang ah. Melintang. Ya. Saya ada usul. Usul bagaimana resepsi ini tidak dibatalkan. Sainggonya kerugian-kerugian pun ada. Ya. Alek kok tetap bisa dilangsungkan. Ya. Lepas ini tu. Iyonya dah. Dah. Iya pan baca rampan. Baca dulu jalan kedua lepas baca dulu. Persoalannya gini kok. Kapan dah boy? Raplay kan lebih boleh dah. Ya. Kan lebih boleh raplay dah. Nah, itu Raplay kok harus tiba di sekolah. Iya pan. Harus. Ini kau harus berhati yang. Ya. Nah, untuk itu kalau menurut Ambo, rancak-rancaknya supaya Alek kau jangan batal gitu kan. Ini kau tetap pasan dia. Biarlah Raplay itu nanti bawa Ambo nama gantian. Kalau dia amboa, pucuk di kintu lah, sendok tiba dah. Aduh, saya parangai siapa kok. Sieni kok. Tidak mengecek kamu ni. Tidak karajo jadi karajo. Tapi karajo macam lagi. Malaki sa buyong pimpong. Pero naman na lalaki na kasalusin ni. Yung tuwa malaki bo naman. Empat tibo naman. Assalamualaikum. Dalam pulang dah. Yo. Dari mana tadi? Tapi mulu sati udara kati itu. Oh, Nyo kau laki kecilnya. calon laki adik udah sini tu. Yo. Tahu dah? Dia calon tahu dah? Tak tahu ambo tadi je kita tahu baru. Jadi tahu tadi dah mulpur begini gini. Aku panik boleh. Calon laki sudah. Daman anak umi yang punya kuat tu nah. Wana teko kuat tu nah. Tidak kaput. Daman nanalaba bini sekarang jodoh tidak subut. Daman tanah. Yo, nak jubah ni atau nak kacamale bini ku. Itu nak calon adik Astagfirullah. You tak mengasai pejabat pada bodoh. Itu jago jatuh tu dah. Ambo nyondang dah lewat WA. Tu mana tahu dah. Buyong pimpong dengan Yeni. Datang ya Mimi, aku mau menikah. Tahu deh penasaran cari dia. Tiro nak tiba, tak mau tahu sila daman tu. Ambo nak berang-berangan nyo tadi. Nah, kamu kecil kinyo kita orang Minang yen. Mengatakan kau. Kamu kecil kau mah. Kalau rapi duduk kau ikut prosedur ya. Tidak nyo jalan ni do. Sama taruh nyo mai tongari. Kecil nyo tadi gua ada tapi lawi nyo. Kami makan minum ikan dia je. Makan lagi tahu cuci je. Enggak kalau mak dia nyo dia. Dan kalau mak dia ini dah tindak padat dah. Para lu adik dah tu udah jalan. Oke mak, nak zaman rasa ini dia itu. Yang sembarang marah mata mudah kalau lah badan mudah. Itu. Kalau mak dia tu dah. Jadi kini panik utama dia panik. Mengarang panik dah. Ya. Oh dah. Kau panik tak dah jangan dah buat kamari dah. Ambo sekolah bahagia baru saya lo panik tak dah buat kamari. Kau panik tak dah panik dah sama kamari dah tu. Dah selesai malam tu. Udah hilang panik udah. Baru koran cak udah bilang dah. Oh istriku, oh biniku. Mau itu aku tak panik je dari awal sampai akhir pino agak bahagia deh. Kau itu banyak. Iyo, saya kira pakai siar kini tu. Kalau rasul kata. Pandai darah ambo sih. Kalau rasul kata ube ada ambo pulang gini ya. Kalau kita dapat hiburan atau kalau kita hilang panik mo. Rupanya tidak hilang panik mo di rumahnya kau udah tekor. Jadi kau tak itu muncul tak betul. Dia turun dari ambo balik. Mau ngapain aku barang kayak betul balik tu. Udah tantangan di sana dulu. Kamu tu rancak udah kemarin itu tujuan ambo. Jadi tak ukur dulu. Saya tahu kamu tak panik. Nak kecambur lah kau silo mau tadi balik. Enggak, kamu sih belum.